Ramai orang ingat bila simpan emas, kita automatik jadi kaya. Sebenarnya tidak, tuan-puan. Emas ni bukan alat untuk cepat kaya. Fungsi utama emas adalah untuk lindung kekayaan yang tuan-puan ada. Tuan-puan cuba kita tengok sejarah. Lebih 1400 tahun dahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, satu dinar emas boleh membeli seekor ataupun 2 ekor kambing bergantung pada saiz dan jenisnya. Hari ini, tuan-puan, selepas lebih 1400 tahun berlalu, nilai satu dinar emas yang mana sekitar RM2,500 masih mampu membeli seekor ataupun 2 ekor kambing juga. Menarik kan, tuan-puan? Walaupun harga emas dalam ringgit Malaysia nampak semakin mahal setiap tahun, tapi kuasa beli emas sebenarnya masih hampir sama. Inilah yang dipanggil sebagai penyimpan nilai. Berbeza dengan wang kertas, RM100 hari ini tak sama nilainya seperti RM100 10 ataupun 20 tahun yang lalu. Dulu RM100 boleh penuh satu troli barang dapur. Tapi hari ini RM100 mungkin hanya cukup untuk beberapa item keperluan sahaja. Bukan sebab barang semakin mahal, tuan-puan, tapi kerana nilai duit kertas semakin berkurang disebabkan inflasi. Sebab itu ramai orang simpan emas bukan untuk menggandakan wang dalam masa yang singkat, tetapi untuk memastikan kuasa beli mereka tidak terhapus dari masa ke semasa. Tapi tuan-tuan jangan salah faham, emas juga bukan pengganti pelaburan. Dari perspektif kewangan, ada duit yang perlu disimpan dan ada juga duit yang perlu dilaburkan. Simpanan berfungsi melindungi harta, manakala pelaburan pula berfungsi untuk mengembangkan harta. Jadi kedua-duanya penting, tuan-tuan. Sebab itu saya simpan emas bukan sebab saya nak cepat kaya, tapi sebab saya nak pastikan nilai hasil titik keluar saya hari ini masih terpelihara untuk masa depan. Jadi tuan-puan, kalau anda diberi pilihan, tuan-puan lebih yakin untuk simpan RM10,000 dalam bentuk wang tunai ataupun tukar sebahagiannya kepada emas? Fikir-fikirkan, semoga bermanfaat untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas pertama bersama dengan Public Gold. Terus si Borang Saat dekat bawah untuk saya bantu langkah seterusnya. Assalamualaikum.